Tapi sebenarnya melalui akaun emas gap yang disediakan, yang diperkenalkan oleh public gold ni tuan-puan, sebenarnya daripada akaun emas gap ni tuan-puan, kita boleh menabung emas sikit-sikit, RM100, RM100, Bila cukup gram dalam akaun emas gap kita tadi tuan-puan, kita boleh pilih untuk keluarkan barang kemas 999 dengan 916. Tapi daripada akaun emas gap tuan-puan, kita keluarkan barang kemas 999 saja. Untuk 916 kita boleh buat pembelian secara full payment ataupun kita boleh buat kaedah pembelian secara easy payment purchase 6 bulan. Yang itu yang ramai tak tahu lagi ya tuan-puan. Jadi bila tuan-puan dah daftar akaun emas tu tuan-puan kena tengok kalau tuan-puan klik dekat withdraw ni, dia ada 4 tombol ke depan ni tuan-puan. Dia ada 4 tombol dekat depan ni. Kalau tuan-puan tengok dekat depan tu, yang pertama tuan-puan tengok top up. Top up itu apa maksud dia tuan-puan? Top up itu adalah untuk kita tambah gram emas kita di dalam akaun emas gap tadi. Kita boleh tambah bila-bila masa tuan-puan. Dan yang kedua, ikon yang kedua adalah sell. Apa maksud tu sell tuan-puan? Sell adalah untuk kita jual semula emas kita. Gram emas tadi ditukarkan dalam bentuk duit kertas. Jadi bila kita jual emas kita tu tuan-puan, duit tadi akan dikreditkan masuk ke dalam akaun bank yang kita kemas kini. Akaun bank kita di dalam akaun emas gap tadi. Dan yang ketiga tuan-puan, kita adalah tombol withdraw. Withdraw ini apa maksud dia tuan-puan? Withdraw ini maksud dia adalah kita keluarkan emas fizikal. Sama ada tuan-puan nak keluarkan dinar, sama ada tuan-puan nak keluarkan gold bar, ataupun tuan-puan nak keluarkan barang kemas 999.